Jadi apa yang kita nak sampaikan hari ini adalah berkaitan dengan mengenali fitrah kanak-kanak. Jadinya sekejap ya. Tadi Ibu dah share dekat Puan Siti tentang kita punya apa nama? Kita punya slide. Okey. Jadi sementara ni boleh tak kalau cikgu-cikgu tuliskan dekat chat box ni berapa lama dah cikgu-cikgu ni jadi cikgu. Jadi cikgu Tadika. Silakan. Boleh tak sharekan? Tuliskan ya. Tolong tuliskan kat chat box tu. Okey, sambil cikgu-cikgu tulis. Baru seminggu ada 2 tahun 5 bulan, setahun. 2 minggu sebelum ni 3 tahun. Masya Allah, ada yang sama belajar ya. 5 tahun, Masya Allah. Silakan tulis. 5 bulan, setahun 1 bulan, 2 tahun 6 bulan, 2 bulan. Okey, teruskan menulis ya. Kita nak tahu berapa lama cikgu-cikgu ni dah mengajar ya. Jadi baru ibu boleh fokus apa yang penting yang kita nak fokuskan pada hari ni. Baik, sambil tu pertama sekali kita nak cerita tentang okey. Apa pula ada bulan lain pula tu ya? Alamak, tersilap. tak apa, biasa. Ampun kekejap Allah. Okey. Kan kesian mana jadi ibu diberi nama Zahara Awang. Ibu dalam pendidikan kanak-kanak ni dah hampir 30 tahun. Dah masih lagi belajar ya, belajar dengan orang baru, orang lama ya, lebih lagi macam Cikgu Syamizan tu banyak lagi ibu tengah belajar dengan dia. Dan juga ibu adalah pengasas kepada Azhara Education Network. Ibu ada satu taska, satu tadika, satu pusat jagaan kanak-kanak, satu pusat transit dan juga satu pusat Al-Quran Az-Zahra. Jadi ibu tak banyak cawangan ya. Macam Puan Siti dia dah banyak cawangan dah, dia ada AO ramai dah yang masuk dalam AO, jadi dia dah banyak cawangan ya. Ibu tak ada, ibu satu je, lepas tu semua kat keliling kampung. Cumanya dulu asal-asal ibu juga seorang ibu masa ibu masuk dalam pendidikan kanak-kanak ni, ibu hanya pembantu tadika. Pembantu tadika yang mengajar di tadika anak sendiri ya. Bila ibu tengok pada satu hari kenapa anak-anak ni main sendiri dekat playground, tak ada pengawasan orang dewasa. Jadi ibu pergi tanya dengan ustazah tu, rupa-rupanya pembantu tadikanya berhenti 24 jam. Ya. Jadi kepada guru-guru yang baru, yang lama, kalau kita nak berhenti, kita masuk cara baik, kita masuk cara, orang kata kita masuk tu cara bagi salam, keluar pun kalau kita nak berhenti pun janganlah terus 24 jam berhenti ataupun terus menghilangkan diri ya, sebab dia akan menyusahkan banyak pihak, terutamanya kanak-kanak ya. Jadi di situlah mulanya ibu jadi pembantu tadika, tolong-tolong saja asal-asalnya. Bila tahun kedua baru diminta jadi cikgu. Jadi ibu cakap dengan ustazah tu, tak boleh lah ustazah, saya tak pandai, saya tak pernah jadi cikgu. Alah, dia kata macam ajar-ajar anak-anak kita je, dia kata kan. Jadi maka ibu pun mengajarlah 5 tahun ya, 5 tahun. Masuk tahun ketiga ustazah tu pula berhenti. Jadi ibu pula tinggal seorang-seorang pula kat tadika tu, menguruskan tadika tu. Jadi daripada pembantu jadi guru, jadi pengetua
Ya, daripada tadika itu, tadika Islam Anubistari tu, daripada tadika tu 19 budak, akhirnya dah jadi sampai pernah capai 400 kanak-kanak. Ya, kita siap buat bangunan sendiri apa semua. Jadi cikgu-cikgu maksudnya dalam menjadi guru tadika ni dia ada pathway kita. Ya, bukan setakat guru tadika sampai tua, tapi kalau kita rajin, kita sama belajar, ya, kita banyak ruang-ruang yang kita boleh pergi jauh dalam bidang ini insya-Allah ya. T admit apa ni ya? Ada nak masuk tadi tidak ni ke? Ada nak masuk tadi? Mute. Ya, betul dah. Akak boleh admit ke orang yang nak masuk ni? Apa nama dia? Nur Hidayah Yusof. Nur Hidayah Yusof. Saya dah tak tengok dia punya senarai ni. So macam mana ni? Nak masukkan ke tak payah? Nur Hidayah Yusof. Nur Hidayah Yusof dan Azatul Asmuni. Alamak. Nur Hidayah. Okey. Al-Amin. Alamak. Kejap Ibu Zarah, nanti dulu. Ya, nanti saya inform. Okey. Sebab dia dalam senarai biru. Alright. Okey. Baik. Okey, seterusnya cikgu-cikgu yang mana yang orang kata yang baru dalam bidang ni, kita ni sebenarnya apa yang core business tadika ni? Ya. Core business tadika ni nombor satunya, ya. Kalau kita tengok ya, kalau kita ada satu bangunan tadika yang canggih lah, contoh, ya, kita ni pergi kerja, tengok bangunan tadika tu canggih betul. Infrastrukturnya cantik, facilitiesnya bagus, bilik semua aircon, susun aturnya cantik, bersih, kondusif, cantik. Ibu Zarah boleh accept ya, boleh accept. Jadi Nur Hidayah Abdul Rashid dengan Mahani Mokhtar ya. Kat mana pula aku dapat accept je. Nama dia ada tak? Sekejap. Participant. Okey. Dah ya? Okey. Baik. Okey, jadi kalau kita ada bangunan tadika yang bagus, keduanya kalau kita ada guru yang bagus. Ya, ada master dalam pendidikan awal kanak-kanak, ada diploma dalam pendidikan awal kanak-kanak, ada pengalaman yang lama dan sebagainya. Tetapi tadika itu tidak boleh berfungsi kalau tak ada kanak-kanak. Macam sekarang ni dah PKP dan sebagainya, ya, ibu bapa pun takut nak hantar anak lah pergi sekolah dan sebagainya, tak dapat kebenaran nak mengendalikan tadika. Kita pun macam bersyukur jugalah ya bila KPM bagi laluan kepada tadika swasta ni untuk membuka tadika, walaupun keadaan terutama di Selangor ni agak mencabar jugalah dengan kes yang sampai 4,000 lebih. Ya, kita tak tahu macam mana kita nak mengendalikan kanak-kanak ini dalam keadaan yang selamat. Jadi untuk cikgu yang akan jadi frontliners kepada kanak-kanak ini, kena pastikan anak-anak ini mengikut SOP, ya. Kalau orang kata demam sikit pun jangan terima, ya. Sesama pun jangan terima, kan. Jadi supaya kita boleh orang kata jangan dipersalahkan, sebab dalam keadaan begini kita buka juga tadika atas orang kata permintaan ibu bapa yang terpaksa bekerja. Jadi kita kena upgrade kita punya SOP. Jadi tadika yang kalau tak ada kanak-kanak tak guna, ya, tak ada memberi makna. Jadi siapa kanak-kanak yang kita nak jaga ni cikgu? Ya, kanak-kanak yang kita nak jaga ni cikgu. Kenapa pula dia berlain kat sini ya? Tak apalah, biasalah tadika kadang-kadang budak conteng tau. Jadi kita tak kisah, jangan abaikan yang conteng tu. Okey. Jadi kanak-kanak ni yang berusia 1 hari hingga 18 tahun adalah dikategorikan sebagai kanak-kanak. Ya. Jadi yang kita jaga, yang kita ajar 4, 5, 6 tahun tu adalah kanak-kanak. Tu pasal tu kalau kita ada anak-anak yang umur 13 tahun, 15 tahun, kadang-kadang dia cakap, kau ni perangai macam budak-budak. Memang dia budak-budak lagi. Ya, selagi tak 18 tahun tu dia memang kanak-kanak lagi. Sebab tu kalau di negara barat, ya, di negara barat,
ibu bapa yang tinggalkan anak seorang-seorang di rumah, kalau katalah ada jiran-jiran tahu, jiran-jiran boleh melaporkan pada polis dan ibu bapa akan didenda. Kita kat Malaysia ni selamba je kan. Enjin kereta on, kita tinggal anak kita 2-3 tahun, anak kita main hon, ton. Kan, selamba je, tak ada orang pun kisah. Jangan kat negara barat. Sekejap lagi polis datang, saman kita. Kita di Malaysia ni undang-undang kanak-kanak ni tak kuat sangat berbanding dengan di negara barat. Kalau negara barat ambil gambar budak-budak upload dekat FB pun tak boleh. Memang diorang jaga sangat keselamatan kanak-kanak, ya. Jadi umur 1 hari hingga 18 tahun dia terikat dengan akta kanak-kanak. Jadi kalau rajin-rajin Google apa akta kanak-kanak, ya. Cikgu kita kena tahu, sebagai guru kita kena tahu apa akta kanak-kanak ni. Lagi-lagi kalau cikgu-cikgu ni tak sabar. Kita mengajar ni kita kena, bila kita dijadikan guru, Allah pilih kita jadi guru, kita mesti ada beberapa kriteria yang boleh terpilih jadi guru. Pertamanya, cikgu ni bila jadi guru dia kena banyak sifat penyabar. Kalau dengan anak dia memang garang, tapi kalau dengan anak orang, ya, dia memang sabar. Contoh kan, dia ada sifat penyabar, dia tu ada. Kalau tak ada sifat penyabar, cikgu jangan jadi guru, ya. Kena cek diri sendiri sebab kami tak nak guru yang mendera. Kalau cikgu jenis tak sabar, boleh berhenti jadi tukang uli roti canai. Sebab kalau kita geram, kita boleh baling-baling roti tu kan. Kita marah, kita boleh lenyek-lenyek roti tu. Tapi dengan budak-budak tak boleh lenyek. Kita tak boleh, kita kena sabar banyak. Ya. Cikgu cek ya kriteria cikgu ni, cek diri kita. Kita ni jadi cikgu tadika ni kita ada sifat kelakar. Cikgu ni kelakar lah. Dia memang suka buat lawak, kelakar, happening, happy go lucky. Cek diri cikgu. Kalau cikgu jenis muka moncong 14 kan, datang tadika bengang, itu kena kerja tempat lain. Ya. Dengan kanak-kanak ni mulut kena ramah, ya, kena banyak senyum, banyak gelak, banyak ketawa, ya. Jadi itu jadi menjadikan pembelajaran kita di tadika menyeronokkan, ya. Okey. Jadi kemudian guru-guru, kriteria guru-guru yang baik adalah juga kita ni dengan kanak-kanak ni kita selesa. Ada orang dia jadi cikgu tapi dengan kanak-kanak dia tak selesa. Dia tak selesa bunyi bising, dia tak selesa dengan budak melese-lese. Pergilah rimas. Ya. Tapi sekarang dah tak boleh lah macam dulu kita nak melese-lese tak boleh dah. Ya, tak boleh dah. Dalam keadaan SOP sekarang ni. Kalau dulu kalau budak nak peluk-peluk, ada cikgu yang dia tak suka. Apa ni, pergi sana. Yang itu kita kena check diri kita. Adakah kita termasuk dalam kriteria guru yang hebat, Kemudian kanak-kanak ni cikgu dia comel. Dia pandai buat muka comel. Dia unik, dia tak sama. Ya, cikgu tak boleh kata budak A dengan budak B tu, awak tengok. Sofia ni. Sofia ni elok je. Dia tak nangis pun. Awak ni menangis. Tak boleh cikgu. Ya, tak boleh membanding-bandingkan anak murid kita. Kalau anak murid kita ada 14, memang 14 macam perangai, 14 macam tabiat, ya, 14 macam kesukaan, 14 macam kecerewetan, dia ada macam-macam perangai. So, kita bukan lahirkan anak-anak yang kita klon. Ya. Ya, anak-anak tu dia tak sama. Satunya dia datang daripada latar belakang yang sama, latar belakang yang berbeza, mak ayah dia orang berbeza. So kita tak boleh nak samakan dia tu, tak boleh. Ya, nak sama. Awak tengok ni. Amy ni pandainya Amy tulis. Kan? Konon-kononnya nak bagi semangat. Tapi sebenarnya kita makin merendahkan semangat budak tu. Caranya macam mana?
Awak pun boleh tulis. Awak pun cantik. Tulisan awak pun cantik. Awak boleh tulis. Awak boleh warna dengan kemas. Itu cara kita untuk upgrade, untuk bagi semangat dekat anak-anak ni supaya mereka tak rasa ketinggalan. Ya, bukan membanding-bandingkan dia, bukan membeza-bezakan dia. Kemudian mereka ni boleh berupaya berinteraksi dengan pelbagai cara, cikgu. Ya, pelbagai cara. Dia bukan hanya boleh bercakap. Kadang-kadang ada budak, dia memang bijak sangat bercakap. Ya, mak dia dah confident habis lah. Anak dia memang boleh pergi memang boleh pergi tadika lah. Tapi cikgu jangan terkejut ya. Budak yang bijak, budak yang pandai, budak yang hebat di rumah sampai tadika dia menangis. Ya, itu biasa. Tapi memang dia bijak. Kalau cikgu yang lama-lama ni, cikgu yang 5 tahun, cikgu yang 12 tahun, cikgu yang 10 tahun, dia akan kenal. Kalau budak menangis first day datang tadika tu, itu memang budak cerdik. Akhir tahun tengoklah. Dia memang mulut dia dengan keletahnya, dengan pandainya, dengan bijaknya. Cuma emosi dia belum stabil. Ya? Sebab dia kadang-kadang budak yang macam ni, dia susah nak percaya orang. So, sebab tu dia menangis. Dan ada juga budak yang menangis sebab itulah cara dia berinteraksi. Sebab itu adalah kesan yang paling cepat orang boleh detect kenapa dia perasaan dia. So kalau kita tanya dia kenapa menangis dia, kita nak mama kita pergi shopping. Contoh ya. Dia pandai kan? Jadi itu cara dia berinteraksi. Siti Nur Habibah binti Maramat boleh Itu yang last lah itu dia baru buat bayaran, saya kata kalau ada kosong masuk je lah. Okey. Lepas ni tak ada dah ya? Tak payah lagi ya? Dah habis kan? Dah habis kota kan? Tak tahu. Tak tahu akak. Tinggal 100 je. Okey. Jadi kemudian cara dia orang berinteraksi juga cikgu adalah dengan perlakuan. Tu sebab cikgu nanti kalau cikgu yang baru-baru, kalau di tadika, contohlah kata tadika nak buka 20 hari bulan ni kan. Cikgu tengok ya, anak-anak lelaki kadang-kadang cara dia bercakap, cara dia berinteraksi adalah dengan tangan dan kaki. Sebab tu dia melompat, dia bersilat, dia melepuk, dia cakar kawan dia cubit kawan dia. Itu adalah cara dia berinteraksi. Sebab anak lelaki dengan anak perempuan ni, ya, kota bercakap dia orang berbeza. Anak perempuan kalau cikgu tengok, anak perempuan ni dia boleh bercakap berminit-minit. Kalau nak cakap berjam-jam tu taklah sebab dia orang kanak-kanak. Ya, dia boleh cerita semalam kan kita ni kan ni kita beli ni kan, kita semalam kan, dia boleh bercakap, dia boleh berbual. Budak lelaki dia kurang, kota bercakap dia kurang. Jadi dia tangan, kaki semua bergerak. Jadi itu cara dia bercakap. Itu cara dia berbincang dengan kawan-kawan dia, tapi kita tak faham kan. Awak ni tak tahu duduk diam ke bersilat aja. So satu cara macam ni Bu Zara. Kita kalau macam ibu dululah zaman-zaman ibu mengajar kan. Ibu kata okey kita nak buat pertandingan bersilat lah. Kita suruh kawan-kawan kita ni bersilat. So semua orang duduk dalam bulatan. Kita tengok kawan kita yang suka bersilat ni. Ya. Kadang-kadang dia tak bersilat pun. Ya, sebab dia kata kenapa pula kena buat macam tu jadi sebenarnya mereka ni itu adalah salah satu cara mereka nak berinteraksi. Jadi macam mana? Caranya adalah kita ajar dengan cara yang betul. Awak kalau nak panggil kawan awak dengan nama, bukan awak lepuk-lepuk je macam tu panggil. Haziq, kita nak main dengan awak. Kita tunjuk cara. Ya, tunjuk cara. Kalau katalah kawan dia dah melompat-lompat, terketuk pula kepala kawan dia. Kita jangan terus marah, ya, kita jangan terus marah. Kita kena tanya kenapa jadi macam tu. Awak memang sengaja ketuk dia ke, ataupun awak rasa marah ke, ya. Jadi kalau kawan ketuk, ya, katalah benjol kepala, cikgu jangan bebel dulu. Ramai cikgu kadang-kadang marah dulu. Awak tengok sekarang ni apa dah jadi? Kan dah kepala dia kan dah benjol dah apa? Tak apa. Awak kata it's okay. Sekejap, cikgu settlekan dulu. Pergi ambil
air batu ketul dekat peti ais, dekat tadika mesti ada simpan air batu ketul, ketuk, balut dengan tuala kecil, kemudian suruh budak yang ketuk tu tuam kepala budak yang kena ketuk supaya dia bertanggungjawab. Walaupun mungkin dia tak sengaja ataupun dia dengan niat, tapi yang penting kita kena ajar dia bertanggungjawab. Apa yang banyak berlaku, ya cikgu yang tuam, sambil tu cikgu marah. Kan? Itu yang selalu berlaku kan? Tengok apa dah jadi, ada benjol dah kepala kawan awak ni. Nanti awak macam mana ni? Cikgu telefon polis. Kita pok pek, tapi kanak-kanak tak belajar pun. Ya? Sebenarnya bila kanak-kanak tu kita suruh dia tuam kepala kawan dia, itu pun dah jadi hukuman bagi dia dah. Dia kena duduk sebelah kawan dia, kawan-kawan lain dah boleh pergi main. Dia kena duduk sebelah kawan dia kena tuam kepala kawan dia. Dan itu juga salah satu teknik untuk ajar kanak-kanak supaya rasa simpati pada kawan dia. Ya, awak tanya kawan awak, sakit tak? Dia sakit tak? Oh, sakit je. Jadi kita ajar. Cikgu kita ni semua kena tunjuk cara ya dengan kanak-kanak. Kanak-kanak dia tak faham kita cakap. Awak ni, awak buat macam ni lah. Awak tak tahu ke buat macam ni? Tunjuk cara. Awak kalau nak buat, mula-mula kena step by step cikgu. Macam kita ajar orang masak. Tuan-tuan dan puan-puan, mula-mula masukkan bawang. Kemudian tumis bawang. Dengan kanak-kanak memang kena step by step. Kita tak boleh macam kita anggap budak-budak ni dia main tahu je. Tak, dia tak tahu. Dia memang tak tahu. Kalau contoh kita nak keluar kelas pun, kita kena bagi tahu dengan kanak-kanak. Anak-anak murid cikgu, duduk dalam elok-elok ya. Cikgu nak keluar pergi pejabat kejap, nak pergi fotostat. Kena bagi tahu dengan dia. Ya, sebab kanak-kanak ni dia ada sifat nak tahu tu. Cikgu ni pergi mana cikgu ni keluar tiba-tiba hilang aja. Cikgu pergi mana? Satu sekolah, satu kelas cari cikgu. Nampak tak Cikgu Maya? Cikgu Maya pergi mana? Cikgu Maya dah tengah dalam toilet. Kan tengah sakit perut. Tapi tak cakap dengan anak murid. Kita kena cakap dengan anak, dengan kanak-kanak, dengan anak murid, dengan anak kita sendiri. Apa benda kita nak buat, kita kena bagi tahu dengan dia step by step. Boleh tak semua orang duduk dalam kelas, buat kerja masing-masing, awak boleh menulis, awak boleh mewarna, awak boleh melukis. Teacher tengah sakit perut, nak kena pergi toilet. Agak lama juga kat toilet. So duduk je dalam sini, jangan keluar. Ambil lantik seorang untuk jaga kelas. Kena bagi tahu ya, jangan tiba-tiba hilang. Budak dia tak boleh. Dia sebab dia ada curiosity kat dalam kepala dia ni. Cikgu ni kat mana, cikgu ni buat apa, dia ada ya. Kemudian dia ni suka bertanya, cikgu. Anak murid kita suka bertanya. Teacher. Dia bawa warna daun selai bawa warna daun selai. Cikgu, macam ni betul? Ya, warna lagi. Cikgu, macam ni betul? Ya. Kadang-kadang ambil pensil pun. Ambil pensil warna pun. Cikgu, warna ni ya? Kadang-kadang kalau kita tak banyak urut dada, kadang-kadang kalau kita tak banyak telanai liur, kita memang angin. Itu pun awak tak tahu. Dah mula marah lah dengan dia kan. Sebab kita dah geram lah. Kejap tanya. Sebab itu memang fitrah dia cikgu. Itu fitrah kanak-kanak. Dia memang suka tanya sebab dia nak tahu betul ke tidak. Dia nak confirmkan dengan cikgu betul tak dia buat. Sebab mungkin kadang-kadang dekat rumah dia selalu kena sergah. Kan? Bila dia nak warnakan rambut orang warna hijau, mak dia sergah. Apa ni ada rambut warna hijau pula? Kan? Mak pun tak ada ilmu. Jadi sergah anak. Ya, jadi bila dia nak warna kadang-kadang, ibu pernah jumpa ya, ada seorang pelajar ni, bila nak ambil warna je, letak. Angkat, letak. Tak warna-warna dah dekat 10 minit. Rupanya confident hilang sebab selalu kena jegah, selalu kena sergah. Ya? Apa warnakan rambut warna hijau? Kanak-kanak dia melihat, dia mendengar, ya. Jadi dia tengok dekat TV, ada je orang rambut hijau, masalahnya. Kan? Iklan apa yang rambut warna hijau tu? Maxis, entah ingat tak ingat ibu. Jadi dia tengok dekat TV. So dia tengok, dia buat apa yang dia tengok, jadi dia warnakan. So kita pergi marah dia kan. Dia warnakan daun warna oranye. Kita marah. Cikgu kata daun mesti hijau. Cikgu pula
tak boleh tukar pula warna lain. Kan? Tapi dia tengok dalam cerita orang putih, kan? Ada pokok daun warna oranye, ada pokok daun warna purple, tak ada masalah. Ya, biarlah dia nak warna apa pun cikgu. Yalah, bumi Allah ni luas sebenarnya. Kita je yang cikgu kat Malaysia ni daun mesti warna hijau. Dekat negara lain, kalau kita pergi luar negara, macam-macam warna pokok ada. Ya, jangan hadkan kreativiti anak kita. Kan? Ya. Jadi dia bukan ambil peksa pun dalam mewarna tu. Jadi jangan dihadkan ataupun jangan disergah, jangan dimarah. Biar dia warna apa pun, walaupun kita memang sakitnya mata aku tengok dia warnakan rumah ni semua warna hitam. Memang sakit mata kita, tapi tak apa. Kadang-kadang ada guru yang pandai dia orang belajar tentang warna kanak-kanak ya. Ini tak semesti betul, jangan ikut pula. Ya, kadang-kadang kalau budak yang banyak sangat menggunakan warna hitam dalam warna dia, dia ada masalah dalam kehidupan kanak-kanak tu. Tapi ini orang yang belajar je. Jangan kita pandai-pandai, cikgu pula tak pergi belajar, cikgu cakap, "Kak, dia warna kak, semuanya hitam kak. Anak ni mesti ada masalah." Tak, jangan ikut cakap ibu Ini contoh ya. Okey. Kemudian kanak-kanak dia suka meniru. Sebab itulah dia melompat, dia bersilat, dia terajang, dia meniru cerita-cerita dalam TV yang dia tengok. Sebab tak banyak aksi-aksi yang baik-baik dalam TV. Kecuali kalau mak dia memang suka tunjukkan dia suruh dia tonton Omah Hana ya. Kalau kita tengok budak-budak menonton Omah Hana ni bahasa dia orang tinggi sikit. Ya, dia ikut bahasa Omah Hana ataupun mungkin Didi and Friend. Ya, tapi kalau dia memang tengok Power Rangers, Ultraman lah, superhero ni, memang kerja dia memanglah mengerjakan orang. Dia sebab dia meniru. Ya, taklah salah dia, kan? Ya, taklah salah dia. Ya, kita tak boleh terus nak salahkan budak-budak tu. Kak, dia ni kan kak, ya Allah kak, tak boleh duduk diam kat dalam kelas kak. Kejap-kejap dia tendang kawan ni, kejap-kejap dia tolak kawan ni. Ya, satu, itulah cara dia berinteraksi. Kedua, memang dia meniru aksi-aksi yang daripada TV-TV ataupun rancangan yang dia tonton. Kemudian anak-anak ni memang suka mengadu. Mengadu ni bukanlah mengadu secara yang negatif sahaja ya. Dia memang cikgu dia jeling kita. Cikgu dia ambil pemadam saya. Cikgu dia tolak saya. Cikgu dia langgar saya. Dia memang banyaklah dia benda-benda yang dia nak cakap tu. So it's okay cikgu, kalau dia banyak cakap pun it's okay. Cikgu yakan aja ataupun ambil tindakan. Ataupun kalau cikgu dah tak larat, memang kadang-kadang kita tak larat cikgu. Kadang-kadang baru nak suap nasi dia datang. Cikgu, Sofia kan, dia tak nak kawan dengan saya. Kita baru nak suap lagi nasi. Cikgu, dia kan ambil saya punya permainan. Jadi apa yang saya pernah buat, saya kata okey, betul. Tak apa. Nanti pukul 10, cikgu akan buat kaunter pengaduan. Semua orang yang nak mengadu boleh datang. So pukul 10, ibu ambil satu buku. Okey, siapa nak mengadu? Seorang pun tak datang. Ya, sebab itu dah memang perangai dia, memang fitrah dia. So kita layan ajalah. Ya, kita dulu kecil-kecil pun macam tu. Tapi kita tak ingat aja. Kita pun lebih kurang juga cikgu. Janganlah kita mengumpat-umpat anak murid kita. Kita pun sama je dulu-dulu. Ya. Ni dah habis ke? Okey. Jadi cikgu, kalau kita tengok anak murid kita, ya, kalau yang pernah kerja kat Taska ataupun yang sampai ke Tadika dan sebagainya, pertumbuhan dan perkembangan ni kita boleh nampak. Apa yang tumbuh? Rambut, kuku, badan dia, ya, boleh tumbuh, boleh daripada rendah ke tinggi, daripada kurus ke gemuk ataupun kilo dia naik ataupun ketinggian dia kita boleh ukur. Benda yang kita boleh ukur. Ya, tapi pembelajaran ni kita tak boleh ukur. Ya, kita tak boleh ukur tapi kita boleh taksir. Kita boleh menaksir, kita boleh tapi mengambil masa. Tak ada hari-hari pertama dia datang tu kita dah boleh taksir dia ni budak yang macam mana, tak boleh. Kena ambil masa. Kena berbulan dengan kita baru kita boleh taksir dia. Lagi dalam keadaan mencabar sekarang ni cikgu, budak-budak mungkin kadang-kadang boleh ada datang tadika, ada yang tak datang. Kejap PKP, kejap PB, kejap PKPP, kejap lu fikir-fikir lah macam mana nak buat. Kan? Ya,
pening kadang-kadang kita ni. Sebab kita dah terbiasa dengan keadaan ini kan. So kita fikir-fikirlah macam mana ya. Baik ini adalah okey cikgu. Nanti cikgu akan jumpa ni. Cikgu akan jumpa budak-budak di tadika yang ada beberapa perangai yang macam ni. Kalau kita tengok yang sleepy tu cikgu, budak-budak ni dah dekat setahun tak sekolah. Kalau yang 5 tahun, tahun ni masuk 6 tahun kat tadika kita, dia orang dah tak dekat setahun. Hari tu bulan 3 kita start PKP, dia orang dah start tak sekolah dah. So dia datang tadika kita, dia akan mengantuk je lah. Ya. Jadi cikgu, apa yang cikgu boleh buat, kalau ada pengusaha kat sini, kalau tak ada, cikgu-cikgu kena bagi tahu dengan pengusaha, kalau dah ada senarai nama, ya, ataupun kalau dah ada WhatsApp group, ataupun apa-apa cara kita nak bagi tahu dengan ibu bapa, dalam tempoh beberapa hari ni tolong tidurkan anak awal. Ya. Sebab dia orang dah biasa cikgu, bangun lambat, mak dia biar je tidur. So datang tadika for sure emosi dia tak stabil. For sure dia akan rasa mengantuk. Budak bila mengantuk apa jadi? Emosi tak stabil. So apa nak buat? Ibu, bagi je dia tidur. Apa jadi cikgu? Ibu datang tadika tidur, tak apalah. Kita rasa dia tidur tapi kadang-kadang kalau telinga dia dengar, dia boleh belajar juga. Tak apa, bagi je tidur. Sampai dia bangun, dia rasa seronok, dia rasa stabil. Sebab kalau budak tak cukup tidur, jangan harap dia boleh belajar. Ya. So tak apa, cakap dengan ibu bapa tak apa. Kalau katalah anak dia datang masa tidur, angkat je lah. Ya, jangan paksa anak-anak ni. Kita kena pelan-pelan, ya, satu-satu. Dengan kanak-kanak, diorang ni bukannya orang, kita tak boleh instant dengan kanak-kanak ni, tak boleh cepat. Ya, kita kena sabar sangat. Ya, satu-satu kita buat. Ya. Okey. Kedua, kita akan jumpa kanak-kanak yang grumpy. Grumpy ni dia lebih kurang macam nak kata garang, tidak, dia macam cepat naik angin ya. Kawan terlanggar sikit tak boleh. Kawan pandang pun kadang-kadang dia nak pergi serang. Mungkin dia tak macam tu tapi dia melakonkan semula apa yang dia tengok dan sebagainya ya. Ada juga yang macam tu. Okey, kanak-kanak yang tengah ni, yang happy dia paling ramai. Yang sleepy, grumpy tu 1-2. Ya, tapi yang happy yang paling ramai. Jadi cikgu jangan susah hatilah. Ya Allah, matilah aku kalau ramai sangat budak-budak masalah ni kan. Happy paling ramai cikgu, jangan risau. Ya, sebab kadang-kadang budak ni dia ada juga kanak-kanak yang dia panggil kanak-kanak yang boleh bangun pagi dengan ceria, ada kanak-kanak yang tak boleh bangun pagi dengan ceria. Dia mesti moody dan sebagainya. Ya, tapi kebanyakan kanak-kanak ni memang happy. Happy, ceria, gembira, dapat pergi sekolah, dah ready sangat nak pergi sekolah. Ya. Kemudian ada anak-anak yang memang bajet pandai. Teacher, kadang-kadang kita soalan tak habis dia dah angkat tangan dulu. Ya, layan aja cikgu. Ya, jangan pula kita merendah-rendahkan dia, kita kata, "Ya, awak ni semuanya awak tahu." Lepas tu tak tahu jawab. Jangan ya. Kanak-kanak yang begini kita gilap potensi dia. Awak pandai awak ya. Mana awak tahu? Mama saya cerita, ni namanya dinosaur, ini namanya T-Rex, ni semua dia tahu. Ya. Gilap lagi potensi dia. Ya, ajak dia, suruh dia ajar kawan dia dan sebagainya ya. Kemudian anak yang pemalu cikgu. Memanglah pemalu. Kat online pemalu, menangis-nangis, tak nak jumpa dengan cikgu. Ya, jumpa dekat Ion pun menyorok belakang maknya. Itu biasa. Ya, kanak-kanak kadang-kadang bila dia jumpa kita dekat setting yang lain. Dekat tadika dia okey dengan kita. Kita datang, dia peluk kita, dia apa kan. Bila dia jumpa je kita dekat setting yang lain, dia akan terus berubah watak. Itu biasa. Ya, jangan cikgu cakap, kenapa budak-budak ni macam tak kenal aku sampai hatinya. Dekat tadika elok je. Bila dengan mak dia kemain lagi ya. Jangan. Kanak-kanak memang fitrahnya begitu. Ya, lebih lagi lah zaman sekarang ni. Kadang-kadang nak online tu cikgu, mak dia kata minta maaf lah cikgu, tak tahu kenapa dia tak nak online dengan cikgu, dia kata dia malu. Macam-macam. Ya, ini adalah cabaran untuk kita. Okey, kemudian ada budak juga yang jenis tak sihat. Seminggu sekali datang, 4 hari tak datang.
seminggu 2 hari datang. Ikutlah. Ikut. Okey. Okey. Seminggu datang, 3 hari tak datang. Kita kena tengok juga anak-anak yang begini, ya. Dan anak-anak yang biasanya tak sihat macam ni, biasanya ketinggalan lah, ya, agak ketinggalan. Tapi kita boleh bantu juga untuk berbincang dengan ibu bapa mereka untuk mereka bantu di rumah. Dan kita juga kena kenal pasti, ya, sebab sekarang ramai anak-anak yang tak divaksin, ya, anak-anak yang tak divaksin. Jadi mungkin antibody mereka tak berapa kuat, jadi mereka kerap juga tak sakit, tak sihat, ya. Okey, yang last kali tu, yang ujung dapat pangkal lesap, pangkal dapat ujung lesap. Cikgu faham tak? Ajar tak dapat. Ajar tak dapat. Tapi budak macam ni, bukan kita kata dia ada masalah lembam ke apa, ya. Kadang-kadang mereka ni kita kena buat intervensi awal, ya. Ada kadang-kadang yang jenis perlukan speech therapy, ada yang jenis yang autism, ya. Tetapi kebanyakan kanak-kanak sekarang mereka kurang fokus sebab terlampau banyak gadget. Ya, kita jangan terus-terus menilai mereka ni adalah anak istimewa. Ya, jadi cikgu kena tengok, ya. Cikgu tak boleh nak kita mungkin boleh mengagak tetapi kita tak boleh mengesahkan. Yang hanya boleh sahkan adalah doktor ataupun pakar-pakar, ya. Tapi kalau kita dah lama dalam bidang ni, memang kita boleh nampak, ya, anak-anak yang ada masalah perkembangan, ya. Mungkin kadang-kadang umur hayat dengan umur akal dia tak sama. Umur hayat dia mungkin 6 tahun tapi umur akal dia macam baru 3-4 tahun. Dia ada juga yang macam tu. So kanak-kanak macam ni, guru besar kena memainkan peranan untuk membantu untuk supaya ibu bapa mereka boleh bawa anak-anak ini untuk diperiksa oleh pakar-pakar. Ya, kadang-kadang dia bercakap pun sebab kadang-kadang ada anak-anak yang memang 24 jam asyik menghadap TV. Jadi kadang-kadang dia meniru percakapan dalam rancangan yang dia tengok. Contohnya rancangan kartun yang Allah, ibu tak ingat. Kalau siapa-siapa ingat boleh tolong bagi tahu, ya. Yang tanah liat yang Pingu. Anak yang suka tengok Pingu dia tak ada vocab. Ya, kalau kita perhatikan, dia akan cakap macam Pingu sebiji. Jadi bila dia datang tadika memang cikgu pening lah. Sebab dia tak boleh berinteraksi dengan betul sebab vocab dia tak ada. Ya, sebab tu rancangan-rancangan TV kalau anak-anak memang mak ayah ni fit dia dengan TV, kena tengok betul-betul rancangannya, ya. Okey, ibu laju sikit. Ti sampai pukul apa, Ti? Saya bagi 15 minit lagi Ibu Zara. Boleh. Boleh. Nanti kalau kita drag, nanti dia paling hujung tu yang drag sian. Kita semalam, cikgu memang sangat excited. Dia dah lama tak bagi talk kan. Akhirnya baki untuk saya dalam 30 minit semput. Kita tak naklah buat satu hari kan sebabnya memenatkan kan. Tapi insyaAllah Ibu Zara, saya sementara Ibu Zara nak tengok yang teknikal, kita akan buat bengkel hujung bulan ini, bengkel nyanyian dan juga lagu kanak-kanak. Salah satunya lagu-lagu legend Ibu Zara. Ibu Zara tak dapat share kat sini tapi legend lagu Ibu Zara tu saya ingat 20 tahun yang dulu pun masih ingat. Sekolahku. Ibu Zara nyanyi sikit. Itu simpanlah masa bengkel nanti. Okay, tak apa. Nanti kita share sikit-sikit lagu, ya. Nanti share sikit lagu untuk ni. Ayah belum datang. Okey, alright, boleh. Banyak lagu ni. Ya. So, bagaimana kanak-kanak belajar, ya? Okey, kita tengok, ya. Kanak-kanak belajar dengan melihat visual, kanak-kanak dengan mendengar autorian. Kanak-kanak belajar dengan memegang, merasa, menghidu, cium. Ya. Dia belajar. Ya, suruh mak ayah bawa daun kunyit, daun kari, serai, ya, apa lagi? Bawang, kan? Cium bau. Bau kari, daun kari lain, bau serai lain, bau daun kunyit lain.
Besok kalau mak dia nak suruh ambil daun kunyit, dah tahu dah rupa daun kunyit macam mana. Kalau katalah kita tulis kunyit atau daun, 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 tulis satu muka surat. Dia tidak memberi makna cikgu pada anak-anak, tak beri makna. Dia just tulis je. Dia jadi burung kakak tua, ya, dia menghafal sahaja. Anak-anak yang umur 4, 5, 6 tahun ni bagi apa dia boleh hafal? Ya, tetapi dia tak memberi apa-apa makna bagi dia. So kalau katalah kita nak ajar D untuk daun, so bawa daun-daun datang tadika. Daun kari, daun kunyit, daun apa lagi daun? Ya? Daun apa lagi cikgu? Chat kat mana chat? Tulis dekat chat daun apa cikgu? Kat mana pula chat ni? Daun apa cikgu? Daun limau, betul. Daun limau perut, daun pandang, betul. Daun bawang. Bawa. Jangan cikgu pergi beli. Kan suruh. Okey, kelas apa ni? Kelas A bawa daun limau. Kelas B bawa daun ikut tema lah. Biji kopi tu bukan daun. Kita tukar daun dulu. Ya, daun kesum. Nak cerita D untuk daun, tapi suruh kanak-kanak bawa daun. Jadi dia boleh rasa, dia boleh hidu, ya, dia boleh cium. Oh, rupanya ni bau daun kesum. Oh, ini bau daun limau. Daun kering, daun muda, daun yang dah tua, daun pudina. Wah, dahsyat cikgu. Tengok tema daun, berapa banyak daun. Kita boleh belajar, kan? Itulah pembelajaran yang memberi makna kepada kanak-kanak. Sebab kanak-kanak ni dia tak boleh membayangkan, dia tak boleh bayang. Bau daun kari macam ni, dia tak boleh bayang. Dia mesti kena ambil daun tu, cium daun tu, pegang daun tu. Lepas tu barulah cikgu tulis DAUN, daun. Barulah DAUN. Kan kalau fonik tu kan. Daun. Barulah lepas tu tulis daun. Barulah lepas tu lukis daun. Barulah bermakna cikgu. Kalau cikgu suruh tulis daun, dia tak bagi makna. Cikgu suruh dia lukis daun pun, dia tak beri makna pada dia. Hands on adalah pembelajaran, sebab tu yang dipanggil fun learning. Ya? Belajar melalui bermain. Nampak macam main-main. Koyak-koyak daun, cium-cium daun. Nampak macam main-main. Kena faham main tu macam mana. Ya, tumbuk-tumbuk, ambil pula lah, tumbuk pula daun-daun tadi tu, dicampur-campur lah, daun kesum, daun limau perut, daun apa, tumbuk pula main pondok-pondok. Itu memberi makna kepada mereka. Barulah mereka meneroka. Bila dia meroka, barulah dia boleh berfikir. Bila dia mengalami, barulah dia boleh termasuk dalam ni CPU dia ni, dia install dalam CPU dia, barulah dia save cikgu. Kalau tulis, baca cikgu, dia tidak memberi kenangan pada mereka. Pergi balik tadika, pergi balik tadika. Mak seronok. Ya, anak saya dah pandai eja daun. Eja daun. DAUN, daun. Makna daun pun dia tak tahu. Ni contoh. Ya? Tapi kalau kita nak mantapkan kita punya pembelajaran, kita buat hands on. Memang mantap, ya. Kanak-kanak akan ingat sampai bila-bila. Ya, walaupun dia buat pun masa 6 tahun, tapi dia ingat sampai bila-bila. Kan? Ya, besok mak dia suruh ambil daun kari, daun kunyit, steady je pergi ambil. Sebab dah pernah mengalami tu. Dia dah pernah buat dah. Dia dah pernah cium bau dia dah pernah pegang, dia dah pernah rasa daun-daun tu tadi. Nampak tak? Itulah baru nama pendidikan di tadika. Barulah kanak-kanak seronok, cikgu. Kalau macam mana online ni Bu Zara, macam mana pula online, suruh mak ayah dia buat kat rumah. Sediakan daun-daun berikut. Ya, daun kesum, daun kunyit, daun limau perut. Kemudian koyakkan daun dan suruh anak menghidu daun. Buat kat rumah. Boleh cikgu? Boleh mudahnya mengajar cikgu. Kita pun tak penat, ya. Kalau nak senang cikgu, memang senang. Buka muka surat 13. Kan? Buat. Cikgu main WhatsApp kan? Layar WhatsApp. Budak-budak tulis je.
Memang yang kalau buat hands on ni memanglah penat cikgunya. Kalau nak tapi kita tak jadi cikgu sejati. Ceritanya senang macam tu. Tak jadi cikgu sejati lah. Ya. Kita jadi cikgu yang makan gaji. Minta maaf lah ya, bukan semua cikgu. Tapi biarlah kita dapat gaji tu ada keberkatan dekat situ kan. Sikit pun berkat insya-Allah. Okey, ini adalah perkembangan-perkembangan yang cikgu nanti akan kita kena tengok ya, setiap apa yang kita ajar di tadika mesti meliputi semua perkembangan ini. Ya, kalau kita tengok dalam KSPK nanti ada tunjang-tunjang, ada tambahan-tambahan. Ini ibu cerita ambil sikit-sikit. Apa motor perkembangan fizikal, motor kasar, motor halus. Apa motor kasar ni? Yang sendi-sendi ni, ya siku, ya dekat pangkal lengan ni, dekat apa ni ketiak ni, ya, pergelangan tangan ni. Itu semua motor kasar, ya. Kaki tu, lutut tu, apa semua, itu semua motor kasar. Motor halus apa? Motor halus ni jari jemari. Semua pekerjaan cikgu dalam dunia ni menggunakan jari jemari cikgu. Jari jemari kanak-kanak ni, cikgu sebenarnya jari jemari dia ni keras. Sebab tu anak-anak kalau kita tengok baby baru lahir, dia genggam tangan dia. Genggam tangan dia. Ya. Jarang kita tengok baby lahir tangan dia main-main, tangan dia jarang. Biasanya dia genggam. Orang tua dulu dia tak belajar early childhood cikgu. Tapi orang tua tu dulu Allah bagi ilham dengan dia. Kenapa dia buat? Dia buat ceko mangkamet minta ceko bagi kunyit. Ibu pun tak faham lah lagu tu, tapi orang tua dulu kalau kita tengok semua nyanyi kat baby macam tu. Kan? Kalau orang ada baby dia biasa faham lah. Ya. Jadi lama-lama budak tu pun macam buka tangan dia. Sebab tu lagu pertama dalam dunia adalah lagu Twinkle Twinkle Little Star. Twinkle Twinkle Little Star. Bila kita buat macam ni, jari anak kita akan bergerak. Motor-motor halus ni akan bergerak. Ya. Jadi banyakkan aktiviti menguli, mengoyak, ya, mencubit, menggentel. Menggentel tu itu adalah untuk motor halus. Sebab semua pekerjaan dalam dunia gunakan ni. Nak memasak, nak bawa kereta, doktor nak buat surgeon, ya, buat surgery, menjahit, semua pakai jari jemari. Ya, jadi perkembangan fizikal sangat penting cikgu. Jangan asyik tulis baca. Mak bapak semua nak anak cepat baca. Tapi motor halus dia tak dirangsang, makanya menulis pun asyik sakit tangan. Teacher, tangan saya kan teacher macam nak patah. Kenapa kadang-kadang anak murid kita mengadu tangan dia rasa macam nak patah atau tangan dia penat? Sebab ni tak dirangsang. Keras. Pegang pensil pun dengan mulut-mulut herut-herut kalau menulis. Kan? Biasa kita tengok kan? Okey. Kemudian perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa dapat kat mana? Perkembangan bahasa boleh dapat dekat bercerita. Cikgu-cikgu kena rajin bercerita pakai big book ke. Ya, bercerita sambil berlakon. Ya, berpantun. Teka-teki. Itu semua adalah perkembangan bahasa. Menyanyi. Ya, menyanyi. Perkembangan kognitif tu lebih kepada akal, ya, matematik dan sains dan teknologi dan sebagainya, ya. Kemudian perkembangan emosi cikgu-cikgu, kita kena validate perasaan anak murid kita. Kalau anak murid kita nangis, kita kena cakap dengan dia, oh awak sedih ya, sebab tu awak nangis. Kenapa awak sedih? Oh, saya nak ikut mak saya. Oh okey, awak sedih sekarang ni. Kalau dia tengah marah, kenapa awak macam ni, awak tengah marah ya? Kita kena validate supaya dia kenal emosi dia. Kadang-kadang budak ni dia tak kenal emosi dia. Ya, dia tak kenal marah, dia tak kenal sedih, dia tak kenal perasaan kecewa, geram, dia tak kenal. Tu yang kadang-kadang sekarang kalau kita dengar, ya, kejap-kejap bunuh lah, apa semua, dia tak faham emosi dia apa berlaku dalam emosi dia ni, ya, dia tak faham. Kemudian perkembangan spiritual, ya, lebih kepada kita lah tarikat-tarikat Islam. Kalau cikgu-cikgu mengajar anak-anak ni solat cikgu, tolonglah jadi cikgu yang paling baik dalam dunia. Jangan jadi cikgu yang paling garang dalam dunia. Asal mengajar solat, garang. Berdiri tegak. Kaki tu, tengok tu. Lipat kaki. Allah, sebab itulah kalau kita tengok kenapalah anak-anak murid kita semua bila dah besar tak nak sembahyang. Sebab
cikgu-cikgu tadika bila mengajar budak sembahyang jadi garang, ya, jadi dinosaur, jadi rimau. Ya. Kena cikgu, ya. Sebab kita ini tadika kita kena mencetuskan minat kanak-kanak untuk membaca. Bukan pandai baca cikgu, kena faham. Ya. Di tadika tugas kita sebagai guru adalah mencetuskan minat membaca kanak-kanak. Baca ni tak semesti baca buku, baca alam, baca persekitaran, membaca namanya. Ya, kena fahamkan dengan ibu bapa. Begitu juga dengan mencetuskan kasih sayang kita pada Allah SWT itu. Kita kena cetuskan dekat anak-anak ni. Kalau kita tengok awan ni kan, ya Allah, hujan turun ni, hari ni hari hujan kan. Siapa yang turunkan hujan? Alhamdulillah Allah turunkan hujan, sayangnya Allah kat kita. Ya, bila Allah turunkan hujan, pokok-pokok tumbuh, pokok-pokok dapat air, pokok-pokok haus dapat minum. Sayangnya Allah kat kita. Ini cikgu, kalau cikgu mengajar benda ini pada kanak-kanak, cikgu installkan kebesaran, kehebatan Allah dalam pemikiran anak-anak, cikgu installkan tentang akhlak-akhlak mulia Rasulullah SAW. Cikgu, bukan cikgu dapat duit aja cikgu. Di dunia cikgu dapat imbuhan gaji. Tapi benda tu cikgu dapat bawa sampai akhirat. Kalau cikgu, gaji minimum 1,200 cikgu. Tapi cikgu selayak dibayar 5,000, lagi 3,800 Allah akan bayar ke akhirat cikgu. Punya untung kita ni jadi cikgu. Amin. Kita installkan pemikiran anak-anak ini dengan kehebatan, kebesaran Allah SWT. Kan? Tapi dengan syarat cikgu promote Allah ini Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan memang itu sifat Allah yang hari-hari kita baca, kita buat kerja Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi bila kita mengajar budak-budak tentang spiritual, tentang pendidikan Islam, kita jadi garang. Awak cakaplah tipu, besok Allah potong lidah awak. Adakah kerja Allah ni motongkan lidah je? Kan? Awak tak sembahyang main-main. Nanti besok Allah tolak awak masuk neraka. Nampak saya selalu buat macam tu dengan anak saya. Dulu saya selalu buat macam tu dengan anak saya. Ya, ibu pun ya. Tapi kita sebenarnya sedang installkan benda-benda yang negatif pada anak-anak. Macam mana anak-anak nak sembahyang bila dia dah besar? Sebab kita yang promote Allah ni tolak kanak-kanak pemikiran dia. Kan? Ya, kanak-kanak. Jadi kita yang installkan, nanti Allah potong lidah, nanti Allah masukkan dalam neraka. Kita cerita buruk je pada Allah. Tentang Allah. Kita tak cerita yang hebatnya Allah ni bagi kita semua benda kat dalam dunia ni untuk kita guna. Kan? Apa benda dalam dunia ni yang Allah tak bagi yang kita boleh guna? Macam-macam. Kalau kita cerita pokok kelapa dekat budak-budak pun, macam mana Allah bagi pokok kelapa, buahnya, airnya boleh minum. Isi kelapa boleh makan. Kelapa muda boleh makan, sejukkan badan kita. Airnya dia boleh diminum. Kelapa tua boleh jadi santan. Sabutnya boleh jadi berus. Kan? Batang kelapa boleh jadi titi. Masya Allah. Kita cerita pasal pokok kelapa je. Bila cerita pasal pokok kelapa, kita boleh kaitkan dengan Allah, kita boleh kaitkan dengan kehebatan Allah bagi pada kita manusia. Masya Allah. Cikgu, jangan berhenti jadi cikgu, rugi. Yang seminggu, yang sebulan, teruskan dalam bidang ni cikgu. Sebab kita ada lobok pahala dekat sini. Ya, memang susah, memang payah. Tapi tak ada kerja yang senang, tak ada kerja yang mudah. Semua kerja susah. Cikgu kata jadi cikgu tadika susah. Cuba cikgu pergi kerja dekat kedai kasut. Kedai kasut tu beribu tau. Kasut kita nak hafal dia punya stock number tu. Kan? Datang customer, boleh saya dapatkan saiz 7? Kan? Saya nak warna hitam, saiz 7. Lari pergi cari dekat tempat kasut kan. Yang kena panjat-panjat lah macam-macam. Bawa dekat customer try. Ketat lah 7,5 ada. Lari lagi cari 7,5. Ya. Dah dekat 14, kasut dia try, lala dia tak beli. Rasa nak ketuk tak kepala dengan kasut? Kan? Tak ada kerja yang senang, tak ada kerja yang mudah. Kita kata, tak nak lah mak, tak nak lah kerja kat tadika, saya nak kerja kedai makan. Kerja kat kedai makan. Datang 2 orang. Ya encik nak makan apa? Nanti boyfriend ni tanya dengan girlfriend. You nak makan apa?
You nak makan apa? Kita pula tengok drama dia, you nak makan apa. Daripada dalam kereta tadi kau fikirlah nak makan apa, kan senang. Daripada dalam kereta cakap, abang nak makan apa ni sekarang? Nak makan mi goreng. Sampai dekat meja kita dah confirm dah nak makan apa. Ini you nak makan apa, you nak makan apa. Fikir. Seorang makan tom yum, mi tom yum, seorang makan mi goreng. Air encik? Air. Fikir. Dekat 10 minit dah berdiri, lalai kosong. Apa kerja pun stres cikgu ya. Tak ada kerja yang tak stres ya. Tapi kita kena happy dengan kerja kita. Kita kena seronok sebab kerja tadika ni memang seronok. Okey. Ni last slide ibu yang last. Dalam pendidikan norma baru ni kita kena ever ready. Tadika kena siap sedia dengan mood pembelajaran ni. Ibu bapa dah kena diminta untuk bersedia. Tukar je PKP. PKP, mode akan jadi mode online. Tukar je PKPB. Kata tadika boleh buka dan sebagainya. Kita boleh buat hybrid, bergile-gile. Ada grup A, grup B. Grup A datang hari Selasa, grup B datang hari Rabu. Grup A nanti dia beri pack pembelajaran. Okey, pack pembelajaran. Dalam pack pembelajaran tu apa? Cikgu-cikgu kena tengok ya, dalam pack pembelajaran yang budak-budak kena buat di rumah. Aktivitinya mestilah yang mudah untuk ibu bapa bantu anak-anak di rumah. Contoh, ibu bagi contoh ya. Contoh pack pembelajaran di rumah. Minta anak-anak untuk susun 4 pinggan makan atas meja ketika makan malam. Aktivitinya itu je. 4 pinggan makan dah bermaksud matematik tau. Matematik 4. Ya, letak 4 pinggan makan dekat meja, susun 1, 2, 3, 4 sambil kira. 1 pinggan, 2 pinggan, 3 pinggan, 4. Itu adalah konsep. Konsep matematik yang kita duk tulis 4 itu simbol cikgu. Ya, kita kalau nak ajar anak-anak matematik, ajar konsep dulu, bukan ajar simbol. Apa yang berlaku di tadika, ajar simbol. 4, tulis 4 sampai satu muka surat. Ajar konsep. Besok pagi, hari Rabu dia datang, grup A datang. Ya, kita dah bagi tadi pack pembelajaran. Ya, meletakkan 4 pinggan atas meja, meletakkan 4 cawan atas 4 gelas atas meja. Meletakkan 4 sudu atas meja. 4. Sampai dekat tadika, barulah tulis nombor 4. Contoh. Ni contoh. Jadi, ibu bapa taklah stres. Ini kita pergi bagi sila buat muka surat 15 hingga muka surat 18. Stres maknya. Maknya dah lah work from home. Lepas tu anak pula, ya Allah, kerja sekolah kemain banyak. Anak pula jenis, Mama, ni betul. Mama, ni macam mana nak buat? Mama, kita tak tahu buat ni, Mama. Stres maknya. Kan? Okey. Pack pembelajaran, apa yang dia kena buat di rumah? Memadankan dalam matematik kan? Ya, memadankan. Semasa puan melipat baju dengan anak puan, suruh anak memadankan, ya, memadankan stoken kanan dan stoken kiri. Memadankan baju dan seluar. Memadanlah tu cikgu. Ya, ataupun mengkelaskan. Mengkelaskan macam mana? Seluar dengan seluar, baju dengan baju, stokin dengan stokin, spetot dengan spetot. Tahu spetot? Spetot tu spender. Kan? Ya, itu namanya mengkelaskan. Dah belajarlah tu. Nak macam mana lagi belajar di rumah? Buat apa yang ada di depan mata mereka. Bukan kita nak create satu benda yang susahkan mak ayah. Sampai mak ayah pening lah nak buat. Kan? Ya, jadi cikgu Google lah. Ya, kena rajin masuk dekat internet, tengok apa idea-idea untuk mengajar anak di rumah bersama dengan mak ayah dia. Ya. Ada cadangan-cadangan lagi? Kenapa saya tak dengar suara ibu? Ya Allah, dah dekat 1 jam ibu cakap tak dengar ke? Betul ke tak dengar? Ya, betul cikgu. Kasut. Kasut kiri kanan. Ni pasangan tak sama, kasut dengan stokin. Betul. Pandai cikgu. Okey. Ada lagi tak dengar suara ibu ke? Baik.
Kemudian video. Cikgu-cikgu buat video. Contohnya cikgu-cikgu buat video lagu kambing. Ya, lagu kambing. Ini buat video lagu kambing untuk nak bagi ni. Nak bagi dalam WhatsApp group. Untuk group B yang tak datang tadi. Ini kita cerita yang hybrid ya. Ataupun kita cerita yang online ya cikgu. Sebab kita punya waktu sekarang ni dah berbeza. Bukan macam dulu hari-hari budak atas sekolah. So, buat video lagu kambing. So, cikgu buat seekor kambing jantan sedang memakan rumput. Tanduk bengkok ke depan, di dagunya berjanggut. Sang kambing sangat garang, tetapi takut mandi. Apabila hujan datang, dia pun terus lari. Okey, cikgu dah buat video. Sebab tu jadi cikgu tadika ni jangan malu-malu. Alah, buat TikTok tak malu. Buat TikTok. Jangan lagu kambing. Kan? Buat TikTok lagu kambing. Bagi dekat dalam grup. Okey, ibu ayah minta anak-anak untuk lakonkan semula lagu ini. Kemudian ibu ayah post kat kita. Mestilah ibu bapa seronok, senang aja kerjanya, kerja kat rumah tu. Apa anak tak belajar? Belajarlah lagu kambing. Kan? Sebab kambing jantan, ada kambing jantan, kambing betina. Ya, ibu bapa boleh menceritakan tentang badan kambing ke apa benda dekat anak-anak kan. Ada kambing jantan, ada kambing betina. Kambing jantan ada tanduk bengkok ke depan. Kambing betina tak ada tanduk. Contoh, ni contoh ya. Kambing ada warna apa? Dia ada warna hitam putih, ada coklat dan sebagainya. Kemudian kambing makan apa? Kambing makan rumput. Kambing ada janggut sikit dekat dagu. Lembu ada janggut tak? Lembu tak ada janggut. Benda-benda ni bercerita. Ya Allah, mak ayah kalau kat rumah setakat nak bercerita-cerita kambing tu, dia sambil basuh pinggan dia boleh cerita. Ya betul cikgu. Cikgu ni bahasa cikgu. Cikgu sekolah KPM kelas gitu. Kalau cikgu Zarah ni cikgu tadikah je ya. Mengenal anggota badan habitat makanan kan. Makan rumput. Tapi kambing ni takut mandi, ya, takut air, dia takut sejuk. Jadi kalau adik tak suka mandi, nanti adik jadi macam kambing bau busuk. Kelang kabut dia pergi mandi. Jadi ada pembelajaran di situ cikgu. Ya, ibu nyanyi sekali lagi sebab ada orang kata sedap lagu kambing tu. Okey, kita nyanyi sama-sama. 1, 2, mula. Seekor kambing jantan sedang memakan rumput. Tanduk bengkok ke depan, di dagunya berjanggut. Sang kambing sangat garang, tetapi takut mandi. Apabila hujan datang, dia pun terus lari. Lari ya. Okey, itu tentang video. Kan? Lagu-lagu cikgu. Lagu-lagu. Okey, kita nak suruh anak-anak ni untuk membaca contohnya. So kita contohnya kita bagi lagu vokal. Ya, lagu vokal. Ada sang ulat bulu punya kaki 1000. Siapa jumpa kakiku. Jikalau tak dapat, terpaksa ku melompat dengan kakiku kurang 1. Ya. Jadi lirik lagu tadi tu nanti insya-Allah nanti ibu akan tuliskan lagu lirik ni. Ya. Katalah lagu vokal ini kita tuliskan lirik dia kepada 5 tukarkan kepada 5 vokal. Maksudnya tadi ada semua A, ya, A. Ada sang ulat bulu punya kaki 1000. Siapa jumpa kakiku. Kalau kita tukarkan vokal O, dia jadi O, do, song, olok, bolo, ponyo, koko, solobo, sopo, jompo, koko. Cikgu, budak-budak suka sangat. Dan diorang sangat cepat hafal lagu ni. So, bila kita buat pad pembelajaran, nak ajar vokal, kita suruh budak-budak bulatkan huruf vokal A. Jadi, ada sang ulat bulu, dia akan bulatkan A. Ya Allah, kan senang. Senang dia buat kerja kat rumah. Mak dia tinggal bacakan, budak-budak bulatkan huruf vokal O.
Belajarlah tu cikgu. Belajarlah tu. Ya. Okey. Kemudian panggilan cinta. Ya. Panggilan cinta tu cikgu ialah memanggil buat panggilan kepada anak-anak ini. Ya, buat panggilan anak-anak ni, tanya khabar ni nak start sekolah kan. Mungkin ada tadika yang dah tahu cikgu mana anak murid dia. Sekarang ni buat panggilan, jangan buat panggilan nak tanya yuran aja. Marah ibu bapa. Ya. Kita telefon. Assalamualaikum, ni Sofia ya. Sofia ni Cikgu Tima. Cikgu Tima ni nanti yang ajar Sofia tahu Kak Tadika. Apa ni, buat video call atau sebagainya ya. Hai Sofia, saya Cikgu Tima. Nanti kita jumpa tahu Kak Tadika. Sofia dah makan? Panggilan kasih sayang, panggilan cinta kita pada anak murid kita. So bila katalah dia datang ke Tadika, dia dah pernah nampak muka kita masa dekat video call. So dia dah tahu ya. Okey. Kemudian fun circle. Fun circle ni satu grup boleh ada 3 kanak-kanak, 1 guru. Dalam fun circle tu nanti, ini online ya, ibu cerita ni online. So dalam fun circle ni kita boleh buat teka-teki, kita boleh buat teka gambar, kita boleh teka bunyi, kita boleh buat quiz. Itulah online learning. Bukan kita pergi, ni anak-anak tengok ya, ini huruf A. Sebut A. Sebut A. 2 minit, budak pun dah lari. Ya. Jadi cikgu-cikgu kena kreatif cikgu, sebab ini adalah satu cabaran untuk kita ya. Dalam keadaan norma baru, cikgu-cikgu kena bersedia dengan apa sahaja keadaan ya. Online learning no problem ya, kacang aja ya. Bersemuka lagi bagus, contoh ya. Jadi kita tak ada orang kata Allah turunkan COVID-19 ni dalam keadaan yang Allah dah siapkan semua. Ya, dia turunkan COVID-19, kena belajar online, Allah dah siapkan semua dah. Allah dah bagi kemahiran-kemahiran pada manusia. Dengan Webex-nya, dengan Zoom-nya, dengan Google Meet-nya. Tak ada alasan kata tak boleh buat. Kalau tak boleh buat, maknanya kita tak suka pada cabaran ini. Kita tak nak explore. Ya. Kita tak nak mencuba benda-benda baru bagi kita. Sebenarnya seronok, ibu pun seronok ya macam ni Ibu baru belajar sebenarnya, Zoom lah, Webex apa semua baru belajar. Baru terkial-kial nak tekan tu, tapi bila kita dapat bila kita dapat buat tu, kita rasa oh senang rupanya, oh boleh rupanya ya. Jadi cikgu-cikgu, ibu ucapkan selamat maju jaya. Mudah-mudahan cikgu-cikgu semua bersemangat untuk mengajar dalam apa keadaan sekalipun. Apa juga keadaan, pendidikan anak-anak harus diteruskan ya dalam pelbagai kaedah insya-Allah ya. So ibu buka kepada 5 soalan. Kalau ada soalan, 5 soalan aja. Silakan tulis dekat chat ke, nak buka mute, nak unmute pun boleh. Silakan. Kalau ada soalan silakan, sebab kita akan masuk slot yang kedua. Ya, kita akan berhenti rehat dulu ya, tapi tak apa, kita kalau ada soalan boleh letak di tepi tu yang mungkin kita refresh ke apa yang Ibu Zahra perjelaskan tadi ya, dalam kaedah untuk menyediakan persiapan ya untuk menerima ketibaan anak-anak murid yang baru masuk ya. Kita kena tackle mereka, kita kena repo mereka ya. Ibu Zahra mungkin ada sedikit tips persediaan kanak-kanak ya, dari segi waktu. Kenapa waktu tu kita macam kena buat pendekkan waktu, ataupun dia dalam new norm ini kita kena buat macam penggiliran ataupun tidak selalu ke tadika. Mungkin boleh sebut sedikit. Okey. Untuk penggiliran, kalau yang sebaiknya 2 minggu awal ni, kalau katalah bersemuka ya, ini kalau kita cerita bersemuka, untuk 2 minggu awal ni kalau boleh balikkan awal aja. Ya, kalau biasa kita habis katalah pukul 11.30 ke atau pukul 12, kita balikkan pukul 10 supaya kanak-kanak tak rasa stres. Sebab bagi kanak-kanak yang baru, dia rasa berjauhan dengan mak ayah tu satu-satu benda yang baru, jadi dia rasa lama sangat. Ya, so 2 minggu awal biasanya dalam minggu orientasi ni, kalau di tadika kami ni kebanyakan tadika-tadika bawah pertim kita dah balik awal, pukul 10 dah balik. Satunya sebab cikgu-cikgu kena sanitize benda ni ya, tempat kelas dan sebagainya, mainan-mainan apa semua cikgu-cikgu kena sanitize dan sebagainya. Kemudian penggiliran adalah supaya kanak-kanak tak terlampau crowded dalam satu-satu kelas ya.
dia tak ada crowded sangat. Memang cikgu akan lebih lah, selalunya cikgu mengajar 14 ataupun 25, sekarang kena separuh daripada murid-murid yang berjumlah ramai tu dia kena kecilkan, ya, supaya kelas tu boleh dijarakkan dan sebagainya. Ya, jadi itu tujuan untuk penggiliran yang kita panggil hybrid tadi, adalah penggiliran mengikut grup A, grup B. Ada grup yang datang, ada tadika yang buat pagi dan petang, ada grup datang pagi, ada grup datang petang. Ada tadika yang buat seminggu, dia gile-gile lah, ya, dia gile-gile. So depend pada tadika masing-masing, insyaAllah. Right. Terima kasih Ibu Zarah di atas perkongsian. Kalau tak ada apa-apa, ya, kalau ada apa-apa just check di tepi. Jadi kami bagi pihak Persatuan Tadika Islam Malaysia mengucapkan terima kasih kepada Ibu Zarah. Ya, tak rasa punya dekat sejam lebih, ya, sekejap je. Jadi cikgu-cikgu kita akan berhenti rehat sekejap. Kita akan kembali pada jam 11. Ya, siapa nak minum air boleh minum air. Seperti mana tadi saya jelaskan, Ibu Zarah mungkin boleh hantarkan host kepada saya semula. Seperti mana yang saya perjelaskan tadi, nama masih lagi remain. Letakkan nama anda yang asal kerana admin dan masih lagi dalam proses untuk chatting. Kami ada juga menerima, ya, nama-nama yang tidak didaftarkan di Google Form, ya. So mana yang telah pun menerima WhatsApp, ya, mungkin daripada pihak prinsipal tolong respon, ya, sebab mereka tengah checking nama ni. Okey. Jadi untuk itu terima kasih kepada Ibu Zarah, mohon halalkan. Sama-sama. Ibu pun minta maaf, ya, kalau dalam penyampaian Ibu terdapat sebarang kata-kata Ibu yang mungkin terluka ataupun terguris. Ibu minta maaf, ya, sebab kita ni manusia, memang tak terlepas daripada melakukan kesilapan. Dan Ibu doakan mudah-mudahan cikgu-cikgu semua teruskanlah mendidik anak bangsa kita, ya, anak-anak yang seagama dengan kita. Ini merupakan fardu kifayah pada kita, ya. Biarlah semua anak-anak orang Islam ni dihantar ke tadika dan guru-guru yang beragama Islam. Mudah-mudahan, insyaAllah, kalau boleh, ya. Jadi sebab kita nak mengajar mereka tentang solat dan sebagainya, ya. Dan kita harap supaya cikgu-cikgu akan kekal dalam bidang ini, ya, supaya kadang-kadang kita ada ramai guru-guru yang berkaliber tapi cepat cepat berputus asa dengan cabaran-cabaran yang ada. So apa saja kita buat, kalau kita niatkan ikhlas kerana Allah, ya, Allah akan berkati berkati pendapatan kita itu, ya, cukup, sedikit pun cukup, ya. Berlebihan tu kita boleh jadikan sedekah dan sebagainya. Dan jangan lupa gaji pertama nanti belanja mak ayah kita, ya, ataupun bagi duit kat mak ayah kita supaya berkat pendapatan kita. Gaji pertama kita nanti setiap Jumaat belanja lawan makan ke, ataupun masuklah kat tabung masjid ke, masuk tabung subuh ke, ya, supaya apa yang kita dapat tu Allah berkati, ya, dan duit tu tak jadi sia-sia, insya-Allah, mudah-mudahan, ya. Insya-Allah. Ibu Zarah atas perkongsian Ibu Zarah, ingatan Ibu Zarah, ya, ingat bersedekah supaya rezeki kita bertambah-tambah. Ibu Zarah, ramai yang minat dengan lagu Ibu Zarah tu, antaranya ni Ustaz Abdul Rashid katanya Ibu Zarah lagu tu nak cari sedap lah. InsyaAllah kita hujung bulan nanti kita akan adakan lagu bengkel menyediakan lagu kanak-kanak. Sebenarnya banyak sangat lagu dia, memang sangat boleh digunakan waktu awal persekolahan. Tapi sebab tajuk ini bukan tajuk untuk lagu, sebenarnya banyak Ibu Zarah, memang banyak sangat lagu yang saya dah gunakan sejak 20 tahun yang dulu, daripada mula-mula saya masuk ke Pertim, ya. Alright. So kejap akan nak masukkan host balik. Boleh tak ada masalah. Kat mana so, pun okey, kita rehat sekejap. Pukul 11 kita masuk semula. Saya harap untuk pembukaan nanti macam tadi juga, mohon untuk semuanya membuka dulu skrin tu untuk membenarkan cikgu untuk tengok dulu semua dia punya peserta, kan. Sama-sama. Okey, kita rehat sekejap, insyaAllah. Kat mana punatnya pula ni, ya Allah. Pergi dekat partisipan tu, pergi like dekat partisipan, nak cari perkataan Pertim. Saya paling atas tu rasanya. Dia invite, dia tulis. Bukan, ambil bukan partisipan, ambil yang partisipan. Oh, okey. Partisipan, klik kat partisipan. Lepas tu cari scroll, nampak P, yang P Pertim. Lepas tu ambil dekat more situ, dekat more tu, buat make a host. Okey.
Kita partisipan kita 100. Memang ramai yang tak dapat masuk. Saya sangat sedih juga ramai yang tak dapat masuk. Saya rasa berbelas juga. Tapi nak buat macam mana? Buatlah lagi. Mereka lambat membayar dan verify. So saya kata siapa yang terkeluar, makanya ada orang yang lain masuk. Sebab tu saya beritahu jangan sesekali keluar daripada Zoom ni. Sebab di luar sana berbelas-belas orang lagi yang nak masuk. Jadi saya pesan lagi sekali, jangan keluar daripada Zoom. Kalau keluar daripada Zoom, saya tak boleh nak add balik semula. Ya, ni ada seorang left. Saya rasa kejap lagi ada orang dapat masuk tu. Jangan keluar skrin ya, boleh rehat tapi jangan keluar daripada Zoom ni ya. Okey, rehat sekejap. InsyaAllah.